Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak berkongsi sedikit lah tentang kebanyakan bacaan-bacaan imam yang saya perasan dari saya join jemaah, iaitu pada surah Al-Fatihah. Kesalahan ni dia sangat nampak macam ringan, tapi dia kritikal dan boleh melakukan ataupun boleh membawa kepada terbatalnya solat itu. Jadi apa kesalahannya? Iaitu pada ayat siratal mustaqim. Okey, siratal mustaqim, hujung dia mim. Mim ni kita bila nak sebut, dia tak boleh mulut kita buka mim, bibir kena ketap. Tapi kebanyakan yang saya dengar, kalau anda perasan so kenapa saya buat video ni, supaya boleh bagi tahu kepada imam-imam sekalian. Saya dengar muttaqin, muttaqin, mim tu dia tak habis tutup. Mungkin dia muttaqin, muttaqin, jalan yang lurus, syurat, jalan yang lurus, tapi dia tak habis ketap. Jadi dia punya dia muttaqin. Muttaqin maksud dia lain, tuan-tuan. Mustaqim, mustaqim maksud dia apa? Lurus. Tapi kalau mustaqim, saya tak pasti. Kemungkinan ada kena dengan yakin. Jadi kalau ada, kalau baca sendiri tak ada masalah. Tapi kalau anda sebagai imam ataupun anda sebagai makmum, tegur-tegurlah. So tugas kita untuk nak saling tegur menegur dan kongsi berkongsi sesama umat lah, insya-Allah. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.